perjalanan program sini kita nak bagi sini lah seramai 105 orang, 105 buah keluarga. Lepas tu yang kita bagi sini. Tapi ada 5 butir rumah yang akan kita pergi rumah direct sebab dia dalam kondisi yang berbeza lah. So kita ambil pendekatan, kita pergi ke rumah dia sebab 5 butir rumah. Sambil-sambil itu dia bawa sikit sumbangan. InsyaAllah kita berharap agar program ni diteruskan. Yang kita orang punya grup ni yang Habib cakap tadi lagi, yang betul lah. Rafi bin Muhammad, Mahmud bin Muhammad Yus, Faridah binti Ahmad. Audio Jungle.